Sepanjang 3 hari berkhusus di Inframinda ni, khususnya berkenaan dengan MCP dan juga VMix, banyak juga ilmu yang telah saya pelajari. Setelah tamat berkursus ni, rupanya banyak benda yang belum kita explore dengan equipment dan software yang ada di jabatan itu semua. Pada yang hendak berkursus selepas ni, memang saya amat cadangkan silalah datang berkursus di Inframinda ni, sebab di Inframinda ni tenaga pengajarnya sangat mahir dan sangat berpengetahuan di dalam bidang yang ingin kita cuba. Silalah datang ke Inframinda.